Di mana yang Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum melalui media massa, terutamanya media sosial hari ini, ialah akan kejayaan AKPS yang berjaya merampas barangan terlarang dan lari cukai pada tahun 2025 dengan nilai mencecah 82.1 juta. Ini antara lain merangkumi rampasan narkotik bernilai 20.2 juta dan keluaran pertanian berjumlah 59.9 juta. Selain itu, kita juga berjaya menahan 29,411 pengembara berisiko daripada membolosi pintu masuk negara. Kejayaan yang disebutkan itu ialah 2 daripada 5 fokus utama yang digariskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa penubuhan AKPS pada Oktober 2024. 5 fokus utama tersebut ialah kawalan keselamatan sempadan, fasilitasi pengembara dan perdagangan, pengukuhan integriti serta pemerkasaan hasil negara. Inilah 5 garis panduan yang menjadi tunjang kepada roh Akta 860 Akta Kawalan dan Perlindungan Sempadan 2020. Kejayaan awal tahun 2026 di Bukit Kayu Hitam sudah berjaya mengutip hampir 1.5 juta hasil rampasan pelbagai barangan hasil daripada Operasi sepanjang Januari 2026. Ia memberi impak dan perspektif bahawa sempadan Bukit Kayu Hitam bukan mudah lagi seperti dahulu. Kepada pegawai-pegawai AKPS di Bukit Kayu Hitam yang saya ditaklimatkan dan diberitahu yang telah mula menerima ancaman keselamatan, ini adalah pengorbanan besar ataupun kecil yang tuan-tuan harus lalui sebagai seorang penguatkuasa undang-undang. Kejayaan di Pelabuhan Kelang baru-baru ini juga melihatkan kepimpinan baru yang berjaya menyita hampir 2 juta, tidak termasuk e-waste yang telah ditemui. Begitu juga di Sabah semalam, hasil daripada tindakan pegawai custom AKPS, kita telah berjaya menyekat hampir nilai rampasan 2 juta dalam konteks dadah. Peringatan mudah saya kepada semua, kita mesti notahkan budaya lama dan yang tidak produktif dan berintegriti rendah. Sebagaimana amanat Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri, integriti adalah kunci untuk menutup ketirasan hasil kerajaan. Tiada kompromi bagi pengkhianat kedaulatan.